Assalamualaikum. Saya harap semua sihatlah dalam keadaan baik. Um, Ni video just for fun, just untuk memberi peringatan lah kepada diri sendiri dan juga kawan-kawan yang lain. Saya harap korang dalam keadaan yang sihat lah, sihat dan dalam keadaan baik, insyaAllah. Waalaikumsalam. InsyaAllah hari ni saya nak berkongsi sikit tentang benda yang dekat dengan kita, tapi itulah ramai yang terlepas pandang, iaitu solat. Kadang-kadang kita sendiri rasa macam tanya-tanya, kenapa kita senang tinggalkan solat? Kenapa solat ni rasa berat sangat-sangat? Jadi hari ni saya nak buat santai je, just untuk beri peringatan kepada diri saya dan juga kawan-kawan yang lain, insyaAllah. Kita ambil yang keruh, mau engineer. Okay. First kali, kalau kita jujur lah, mana antara kita ni tengah struggle, macam struggle lah dalam bawa solat ni. Ada hari rajin, ada hari malas, ada hari balik kerja, maghrib, baru perasan tak solat zuhur lagi. Zuhur tak solat, asar tak solat, tahu dah maghrib. Alhamdulillah. Okay. Dan bila lama-lama, jadi benda tu jadi macam biasa tau. Jadi benda yang dulu buat kita rasa bersalah, sekarang kita rasa apa? Jadi inilah masalah yang besar sangat. Besar lah, bukan kecil, besar sangat. Bukan sebab kita jahat, tapi sebab hati kita yang makin jauh macam tu. Jadi adalah Allah sebut dalam Quran, maksudnya lah Allah ada sebut dan jelaslah dalam surah Al-Ma'un, bahawa antara ciri-ciri orang yang celaka ni ialah orang-orang yang lalai. Lalai dalam solat, dalam surah Al-Ma'un. Okay, bukan orang yang tak solat tau, tapi orang yang lalai. Orang yang lalai maksudnya tangguh, ataupun melambat-lambatkan, yang tinggal solat dan solat sambil lewat, macam tu. Dalam hadis pun ada sebut, saya baca dekat sini, inna awwala ma yuhasabu bih al-'abdu yawmal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Okey. Maksudnya Nabi SAW pun pernah bersabda, solat adalah perkara pertama yang akan dihisap di hari kiamat. Pada hari kiamat. Kalau solat ni kalau solat kita elok, maka eloklah seluruh amalan yang lain. Makanya kalau solat tak siap ataupun amalan, kalau solat kita ni biasa-biasa je, tak ada improvement ataupun tak ada rasa khusyuk ke apa ke, so amalan tu jadi macam runtuh. Amalan yang lain lah jadi runtuh. Kita sedekah tapi tak solat, apa mana hablum minallah hablum minan nas. Okey, macam tu. Kesannya apa dia? Kesannya jujurlah saya cakap, bila kita tinggal solat ni, kita akan rasa kosong. Kita akan rasa macam ada something yang tak kena dalam hidup kita. Kita perasan tak, kalau bila kita tak solat, kita rasa macam tak tenang, rasa macam stres, rasa berletih, penat, tapi tak tahu penat tak apa. Tidur tak cukup, tidur 8 jam cukup, tapi penat, rasa macam lelah dalam diri kita. Dia benda kita cari tapi tak jumpa. Walaupun kita tengah happy, tapi rasa kosong. Kita happy buat macam-macam member kita, tapi tetap kosong. Sebab tu solat ni sebenarnya bukan rutin, tapi latihan. Latihan ataupun charge, macam energi kita lah. Perasan tak kalau kita solat zuhur, biasanya solat zuhur ni dia sebelum kita solat zuhur, kita rasa penat sangat-sangat. Tapi bila kita dah solat zuhur, kita rasa macam rasa macam ada energi, gitu. Jadi kalau sehari tak solat, macam handphone lah, macam handphone tak charge, phone ataupun phone tak ada wifi. Kalau phone ada phone tapi tak ada wifi, tak ada internet, ibarat phone ada tapi tak boleh nak guna. Macam tu. Macam diri kita lah, wujud adamihi, ada macam tak ada. Ada sebagai jasad tapi hati kita tak ada. Macam tu. Mula-mula okey, lepas tu mula-mula slow, lepas tu mati. Okey, dan dosa meninggalkan solat ni bukannya kecil.
Besar ulama kata meninggalkan satu solat fardu ni tanpa alasan lebih berat daripada 70 dosa kecil. Okey. So tapi saya nak tekankan lah, walaupun sebesar mana pun dosa kita, kita taubat serta buka. Inna Allah sentiasa menerima taubat kita. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Allah ni suka orang-orang yang bersih ataupun kembali kepadanya. Jangan sedih kita tak sedih kita yang tak layak solat sebab pernah tinggal. Jangan pernah down. Sebab apa? Sebab kalau kita down, makin teruk lah solat kita tu. Sebenarnya orang paling kuat ialah orang yang kembali walaupun lemah. Allah tak suka. Allah lebih suka orang yang bertaubat kepadanya daripada orang yang rasa diri dia tu terlampau baik. Macam tu panggil ta'ajub. Macam okey, kalau rasa berat solat, ada satu cara je. Okey, selepas azan ambil wuduk ataupun ambil wuduk masa azan. Sebelum azan lah, seeloknya sebelum azan kita ambil wuduk, siap-siap. Lepas tu azan siap, habis azan jawab azan, jawab iqamah, kita solat terus. Jangan tunggu lama-lama. Masuk je azan, solat terus. Gitu. Lebih baik macam tu. Maksudnya itulah improvement yang paling terbaik. Azam 2026, insya-Allah kita akan usaha sama-sama untuk bertingkatkan lagi amalan kita dan juga improve dari segi kekhusyukan, pemahaman dalam Al-Quran, pemahaman dalam hadis dan tadabbur ayat Al-Quran dalam bacaan semasa solat. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul ila akhir ayat. Macam tu. So dengan cara macam ni, insya-Allah Allah terima. Allah sangat suka orang yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah dengan secara dalam hati. Bukannya sebab takut kepada Allah sahaja, tapi sedar diri bahawa kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya, solat bukan sekadar kewajipan, tapi penyelamat hidup kita. Jangan tunggu sempurna untuk mula solat. Yang penting kita terus berdoa dan cuba sedaya upaya, walaupun jatuh banyak kali, walaupun kita terlepas solat tadi, so kita qada terus. InsyaAllah Allah tu sangat maha penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.